Okey, hari ini kita akan mulakan dengan satu lagi bab bagi tingkatan 1. Bab yang keempat bagi tingkatan 1 iaitu pengasasan Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Bab ini akan kita masuk ke sejarah tanah Melayu. Boleh faham? Kalau di dalam bab yang pertama kita belajar sejarah dan kita, dalam bab yang kedua kita mempelajari tentang zaman pra-sejarah. Okey. Kemudian kita masuk kerajaan-kerajaan awal di Asia Tenggara seperti Sriwijaya, Angkor, Langkasuka, Majapahit dan sebagainya. Hari ini kita masuk ke sebuah lagi kerajaan iaitu dari Melaka lah sistem pemerintahan yang kita ada sekarang iaitu pemerintahan institusi diraja wujud sampai ke hari ini. Boleh faham? Ini adalah permulaan satu sejarah yang baru bagi tanah Melayu. Jadi kita masuk dalam bab yang keempat. Kerajaan negeri Melaka wujud sampai ke hari ini, betul? Tapi boleh tak kamu pergi cari kerajaan Palembang, Sriwijaya, Funan? Tak boleh. Okey. Jadi ini adalah satu asas utama dalam sejarah tanah Melayu yang kamu semua perlu ketahui. Boleh faham? Seterusnya kita masuk iaitu Parameswara pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Bagaimana? Okey. Parameswara ni boleh datang ke Melaka. Siapa sebenarnya Parameswara? Dia berasal daripada mana? Dan bagaimana dia boleh menjadi pemerintah Melaka? Itu yang kita akan belajar. Pertama. Okey. Yang kedua kita akan mempelajari tentang asal usul nama Melaka. Dan yang ketiga kita akan pelajari bagaimana Parameswara menggunakan kebijaksanaannya untuk membangun dan memajukan negeri Melaka. Boleh faham? Itu yang kita akan lihat sepanjang bab yang keempat. Pertama, Majapahit menyerang Palembang. Parameswara dan pengikutnya berundur ke Temasek. Okey. Sebenarnya Parameswara merupakan putra mana? Jawab, tolong jawab. Putra mana? Sini. Parameswara merupakan putra Raja Palembang. Tahu Palembang ke mana? Cikgu tahu Indonesia banyak pulau. Area mana? Kepulauan mana? Kepulauan mana? Ha? Okey, kalau kita tengok di depan ini adalah tanah Melayu, faham? Okey. Yang ni adalah Indonesia, yang ni pun Indonesia, yang ni pun Indonesia, yang ni pun Indonesia, yang ni pun Indonesia. Okey. Yang ni pun Indonesia. Jadi Indonesia merupakan sebuah negara yang banyak kepulauan, sebuah negara yang cukup luas. Faham? Bila cikgu tanya kamu, kat mana Palembang, jangan kamu jawab Indonesia. Itu bukan jawapan yang cikgu nak.
Faham? Okey, yang ni adalah kepulauan Sumatera. Boleh faham? Yang ni adalah kepulauan Jawa. Ini adalah kepulauan Borneo. Boleh faham? Okey, ini adalah Sulawesi. Okey, jadi Palembang terletak di sini. Nampak? Palembang terletak ke mana? Di Sumatera. Okey, apa kaitan Palembang dengan cerita ni? Sebab Parmeswara merupakan putra ataupun anak Raja Palembang. Jadi bila muncul sebuah kerajaan bernama Majapahit, Majapahit ni nak meluaskan kuasa kepada Palembang. Jadi Raja Palembang dan Parmeswara cuba menyerang Majapahit. Malangnya Majapahit dah tahu lebih awal, dia serang dulu, faham? Dan kerajaan Majapahit menang. Bila menang, Parmeswara terpaksa melarikan diri. Okey, kalau kena tangkap mungkin kena bunuh. Jadi dia melarikan diri atau berundur ke Temasek. Boleh faham? Temasek hari ini adalah Singapura. Boleh faham? Dahulu dikenali sebagai Temasek. Dah catat ke semua yang cikgu terangkan? Seterusnya, bila pergi ke Temasek, okey, bila dia pergi ke Temasek, siapa yang pergi Temasek? Parmeswara. Dia mendapat perlindungan daripada pemerintah Temasek. Okey, pemerintah Temasek ialah Temagi. Boleh faham? Namanya ialah Temagi. Okey, Temagi pun kata, bagi perlindungan, kamu duduklah di sini. Tapi bila Parmeswara duduk di Temasek atau Singapura ni, dia melihat Singapura ni adalah satu kawasan yang cukup strategik, berpotensi dibangunkan. Boleh faham? Sesuai untuk perdagangan. Jadi apa yang Parmeswara buat? Parmeswara membunuh Temagi. Boleh faham? Dia bunuh Temagi supaya atau agar Parmeswara ni boleh jadi pemerintah Temasek. Boleh faham? Tetapi timbul satu lagi masalah. Masalah apa? Temagi ini berada di bawah naungan Siam. Boleh faham? Siam ni waktu ni adalah sebuah kerajaan yang cukup kuat. Okey? Dan kebetulan Temagi ini merupakan menantu Raja Siam. Kamu bunuh menantu dia, bapa mertua marah atau tidak? Mesti dia nak cari Parmeswara, betul? Jadi apa yang berlaku? Siam dan Majapahit. Majapahit dalam musuh dia. Sekarang ditambah lagi satu musuh, Siam menyerang Temasek. Parmeswara sekali lagi terpaksa melarikan diri. Dia melarikan diri ke Sening Ujung dan bertam menuju utara. Sebelum tu pergi ke Muar dulu. Muar di negeri Johor. Sening Ujung, bertam. Okey, utara tu dia tengah naik atas. Boleh faham? Boleh faham? Okey. Jadi dalam perjalanan tersebut, Parmeswara akan tiba di sebuah kampung nelayan. Okey, dan mendapati tempat tersebut strategik sebagai laluan kapal dagang. Sebab dia ada bukit, boleh jadikan panduan, arah panduan kepada kapal-kapal dagang tepi laut dan sebagainya. Boleh faham? Jadi Parmeswara merasakan tempat itu sesuai dijadikan
laluan kapal. Jadi sekarang kita lihat faktor-faktor dipilih menjadi sebuah kerajaan. Okey. Jadi apa yang berlaku di situ, cikgu terangkan sedikit. Okey. Ketika melarikan diri, Parmeswara pun dan pengikut-pengikutnya letih. Mereka apa? Letih. Bila letih, Parmeswara pun sandarlah di sebatang pokok. Okey. Waktu dia tengah sandar pada pokok tersebut, anjing buruan Parmeswara, dia mengejar sebuah pelanduk. Boleh faham? Dia kejar sebuah pelanduk. Tapi apa yang berlaku? Tiba-tiba pelanduk itu berhenti dan tendang balik anjing tersebut. Parmeswara melihat kejadian tersebut, dia merasakan benda ni pelik dan aneh. Boleh faham? Dia tengok pelanduk pun kuat di negeri ini. Hebat. Jadi Parmeswara merasakan dia patut mendirikan pemerintahan di tempat ini. Jadi timbul satu lagi masalah. Kalau ibu bapa kamu melahirkan seorang bayi, benda pertama apa yang mereka kena buat? Bagi nama kepada bayi tersebut, betul? Benda yang sama. Parmeswara perlu menamakan negeri tersebut. Bagaimana dia nak menamakan? Dia tengok pokok Parmeswara sandar itu adalah pokok Melaka. Jadi, maka negeri tersebut dinamakan sebagai Melaka. Bawa buku teks tersebut. Okey. Okey, kamu tengok dalam buku teks kamu, muka surat 49, di bahagian pencerna minda. Okey. Baik tempat ini sedang pelanduknya lagi gagah, baik kita berbuat negeri di sini. Okey. Tengok. Baik tempat ini, sedangkan pelanduknya lagi gagah baik. Itu satu. Kamu tengok. Okey. Muka surat 50, pencerna minda. Pokok Melaka dalam bahasa Sanskrit dikenali sebagai Amalaka. Okey. Menurut mitos Hindu dalam karya Skanda Purana, bahagian berjudul Vaishnava Kanda, halaman 9 hingga 23, Amalaka ialah pokok pertama yang tumbuh di alam semesta. Pokok ini dikaitkan dengan tempat kediaman tuan agama Hindu, iaitu Brahma, Vishnu dan Shiva. Buahnya pula mempunyai kuasa ajaib. Okey, sebab tu diletakkan nama Melaka. Sebab ketika ini Parmeswara belum lagi memeluk agama Islam. Okey, boleh faham? Sekarang dah diletakkan nama. Itu teori pertama bagaimana nama Melaka, asal usul nama Melaka. Ada satu lagi teori pula berkata Melaka ini berasal daripada istilah Arab, iaitu mulaka. Okey, iaitu pedagang-pedagang Arab memanggil Melaka dengan nama mulaka yang bermaksud pertemuan.
Okey, ramai orang datang ke situ. Okey. Teori yang seterusnya pula yang mengatakan berasal daripada bahasa Arab iaitu malakat. Malakat dalam bahasa Arab bermaksud perhimpunan segala dagang. Boleh faham? Boleh faham? Okey. Jadi kamu dah tahu asal usul nama Melaka? Dah tahu? Satu daripada pokok, satu lagi daripada bahasa Arab. Ada dua perkataan daripada bahasa Arab, iaitu yang pertama mulaka, yang kedua ialah malakat. Okey. Seterusnya. Okey. Faktor-faktor Melaka dipilih menjadi sebuah kerajaan. Bekalan air senang diperolehi. Okey. Bekalan air ini sangat penting. Okey. Sebabnya kita tidak boleh minum air laut. Boleh faham? Air yang bersih diperlukan untuk membersihkan diri, minum, makan, memasak, segala-galanya. Bercucuk tanam dan sebagainya. Boleh faham? Di Melaka kita boleh dapat bekalan air bersih, senang. Yang kedua, bentuk muka bumi berbukit bukau menjadikannya panduan pelayar dan kawasan selat lebih mudah dikawal. Okey, sebabnya bukit bukau tinggi, kamu boleh nampak bukit itu dari laut. Jadi kapal-kapal tak perlu pening cari kawasan, yang tu boleh dijadikan panduan. Faham? Sekarang teknologi dah canggih, kita ada radar dan sebagainya, betul? Yang boleh kita kesan pergerakan kapal, kita boleh bimbing. Baru-baru ni apa yang kecoh sekarang? Berita utama. Ada Okey. Sekarang, teknologi sekarang. Zaman dahulu tak ada. Kapal berlayar pun menggunakan kuasa angin. Boleh faham? Okey. Seterusnya, lanun. Pergerakan lanun dan sebagainya. Kamu nak duduk di tengah laut, nak kawal lebih senang, ataupun duduk di tempat yang tinggi, kamu boleh nampak pergerakan kapal-kapal. Yang mana lebih senang? Duduk di tempat tinggi, betul? Jadi untuk keselamatan pun menjadi mudah. Pokok bakau dan api-api menjadi benteng pertahanan dan pelindung semula. Jadi, okey, pokok, bakau dan api. Okey, kalau kamu tengok di muka surat 49, okey, itulah gambar pokok bakau. Kamu tengok akar dia. Senang tak kamu jalan? Kamu nak serang Melaka jadi semakin susah, betul? Kamu nak tebus. Seterusnya, muara sungai terlindung daripada tiupan angin monsun. Ini sangat penting. Okey. Kerana kapal-kapal perlukan pelindungan. Faham? Mereka perlu berlabuh. Mereka perlu tunggu perubahan angin sebelum meneruskan perjalanan. Semua ini menjadi faktor kenapa Melaka dipilih menjadi sebuah kerajaan. Faham? Seterusnya, asal-usul nama Melaka seperti yang cikgu ceritakan. Satu, nama pokok. Sempena nama pokok Melaka, tempat Parmeswara berehat selepas melihat anjing pemburuannya ditendang oleh pelanduk. Yang kedua, istilah Arab iaitu Mulaka dan Malah.
Melaka. Yang ni cikgu dah terangkan, betul? Okey. Seterusnya. Okey, topik seterusnya. Kegigihan Parmeswara membangunkan Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Kamu dah ada tempat yang strategik segala-galanya. Boleh yang ni tak? Kamu berada di sekolah, kamu belajar, ada komputer, kamu ada buku, teks, tinggal di asrama, makan minum ditangguh, boleh dapat 10A tak? Boleh dapat tak? Tak boleh, betul. Itu semua setakat kemudahan. Kamu kena berusaha, betul? Untuk memajukan diri kamu. Okey. Jadi, apabila semua elemen atau faktor-faktor semula jadi ini sudah memihak kepada Melaka, Parmeswara pun turut memainkan peranan penting, iaitu sebagai seorang pemerintah telah gigih membangunkan Kesultanan Melayu Melaka. Iaitu yang pertama, apa yang dia buat? Sistem pemerintahan yang teratur. Ini sangat penting. Asas kepada sebuah kerajaan yang stabil. Melantik pembesar menguruskan hal ehwal Balai Rong Seri. 40 orang bentara menjalankan perintah raja dan biduanda kecil membawa alat kebesaran raja. Okey? Boleh? Boleh? Kamu tengok di muka surat 50 pencerna minda. Bawah tu biduanda juga dikenali sebagai budak kundang, budak raja, jua-jua, hamba atau orang suruhan raja. Okey? Mereka ni akan setia kepada raja. Yang kedua, kemudahan pelabuhan. Sebab Melaka muncul sebagai pusat perdagangan yang paling maju di rantau Asia Tenggara. Jadi kalau nak menjadi pusat perdagangan, kamu perlukan, hari ini lainlah, dia ada kapal kontainer, highway, kilang dan sebagainya, betul? Dahulu, pusat perdagangan bergantung pada pelabuhan. Jadi, pelabuhan Melaka dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan seperti bekalan air bersih dan makanan. Boleh faham? Yang kedua, tenaga kerja. Kalau kapal-kapal dagang datang dengan muatan yang banyak dan sebagainya, mesti ada orang perlu mengangkut, betul? Seterusnya, kemudahan membaiki kapal dan tempat penginapan untuk pedagang. Berapa orang di antara kamu pernah pergi ke Kuala Lumpur? Berapa orang? Kamu start kereta dari Lenggong terus berhenti, hanya berhenti di Kuala Lumpur, betul? Atau di tengah-tengah jalan ada berhenti tak? Tak. Ayah kamu start terus sampai Kuala Lumpur dia baru berhenti. Biasanya berhenti ke mana? Semua kata tapak, betul? Kenapa tapak? Sebelum tapak banyak lagi perhentian, betul? Kenapa bukan kat situ? Semua nak berhenti kat tapak. Kenapa? Dia macam kita juga. Bila pergi berhenti, kamu nak bekalan air, makanan dan sebagainya, kamu akan makan kejap, betul? Rehat-rehatkan badan. Ayah kamu pun perlu berehat sebab memandu jauh, betul? Yang kedua, kalau kamu pergi ke situ, kamu akan cek kereta, isi minyak dan sebagainya, betul? Membaiki kapal.
kapal-kapal ni datang daripada laut luas, laut dalam. Kadang-kadang ombak akan membawa kayu-kayu yang besar, okey, terlanggar batu dan sebagainya. Dia akan rosak. Kamu perlu berhenti di satu tempat untuk membaiki kapal tersebut sebelum meneruskan perjalanan. Kemudahan itu ada kat Melaka. Okey. Lepas tu tempat penginapan. Okey. Sekarang ni lain. Kita gunakan enjin bermotor. Kamu nak pergi macam ni, terus je pergi ke hala. Utara lah. Angin tiup macam mana pun tak jadi masalah. Tapi zaman dahulu, kapal itu bergerak menggunakan kuasa angin. Boleh faham? Kalau dia nak pergi ke utara, angin itu tiup bertentangan dengan utara, kapal tu boleh bergerak tak? Tak boleh. Kamu kena tunggu sehinggalah berlaku perubahan angin, barulah kamu boleh meneruskan perjalanan. Macam kadang-kadang hujan lebat, betul? Cermin kereta pun tak nampak. Kamu akan berhenti. Tunggu hujan reda dulu baru meneruskan perjalanan, betul? Benda yang sama. Okey, ada sebarang soalan di bahagian kemudahan pelabuhan? Seterusnya, hubungan diplomatik. Diplomatik di sini bermaksud persahabatan. Hubungan persahabatan. Okey, biasanya kita guna diplomatik apabila sebuah kerajaan menjalin hubungan persahabatan dengan sebuah lagi kerajaan yang lain. Boleh faham? Kita panggil hubungan diplomatik. Ini sangat penting sebab waktu ni Majapahit musuh Parmeswara, betul? Musuh Parmeswara maksudnya musuh Melaka juga. Betul? Siam pun duk cari Parmeswara. Jadi sekarang ni, kalau nak selamat, kamu kena cari seorang kawan yang cukup kuat daripada mereka dua, betul? Baru kawan itu boleh memberi perlindungan. Apa yang berlaku? Parmeswara, dia bijak. Dia menjalin hubungan diplomatik dengan negara China. Mulai atau sejak tahun 1404. Okey? Hubungan persahabatan ini bermula apabila Laksmana Yinching melawat Melaka pada tahun 1404. Yinching, Y-I-N-C-H-I-N-G. Kemudian diikuti dengan Laksmana Cheng Ho, C-H-E-N-G-H-O pada tahun 1405 dan 1409. Okey, iaitu wakil-wakil Raja China, mereka datang. Okey, waktu ni negara China merupakan sebuah negara yang cukup kuat. Okey. Jadi apa yang berlaku? Bila Melaka menjalin hubungan dengan negara China dengan menghantar ufti kepada Maharaja China, kalau Siam atau Majapahit serang Melaka, negara China akan membantu Melaka. Jadi Siam pun takut. Kalaulah kita pergi serang Melaka, esok China pula akan serang kita. Dia mula takut. Jadi Siam pun tak nak ganggu Melaka. Begitu juga Majapahit. Lama-kelamaan Majapahit akan menjadi lemah dan lenyap. Boleh faham? Jelas? Hubungan diplomatik. Okey, kalau kamu belajar sejarah, hubungan diplomatik ini, okey, kamu lihat kerajaan China telah mengurniakan payung kuning, cop mohor dan sepersalinan pakaian kepada tanda pengiktirafan kerajaan China kepada Melaka. Dan diiktiraf sebagai sebuah kerajaan. Kalau kamu baca lagi sejarah, Maharaja China akan mengkahwinkan putrinya, Puteri Hang Lipo. Pernah dengar nama dia? Kepada Sultan Melaka. Okey.
Seterusnya, bantuan orang laut. Orang laut ini sangat penting sebab mereka ni mahir dalam selok belok laut. Boleh faham? Mereka ni memang pandai berlayar. Mereka tahu kat mana ada pulau-pulau kecil. Okey? Sebab lanun merupakan ancaman besar. Okey? Kalau ada pasar malam di tempat kamu, setiap hari kamu kena pergi ada kesamun, rompak dan sebagainya, kamu akan pergi tak? Kamu takkan pergi sebab harta benda kamu akan terancam, betul? Begitu juga dengan pedagang-pedagang. Jadi keselamatan ini sangat penting kalau kamu nak mengusahakan atau memajukan sesebuah kawasan. Oleh itu, bantuan orang laut ini memainkan peranan yang cukup penting dalam menjamin keamanan dan kemakmuran Melaka, iaitu mereka menjaga keselamatan perairan Melaka. Boleh faham para pelajar? Okey. Kerjasama dengan orang laut ini merupakan satu tindakan yang bijak. Okey. Oleh Parmeswara, sebabnya orang laut ini mempunyai ciri-ciri kepahlawanan serta mahir tentang selok-belok Selat Melaka. Selain daripada itu, orang laut juga mempunyai sikap atau kepribadian yang taat setia kepada Sultan. Okey, mereka telah memberi sumbangan yang besar pada keamanan dan kemajuan perdagangan Melaka. Okey, kalau kamu lihat muka surat 52 di bahagian pencerna minda, okey, apa yang dinyatakan di situ, orang laut juga dikenali sebagai orang selat atau siletis atau seletar di kalangan pengembara barat. Mereka mahir dalam bidang kelautan dan membekalkan hasil laut untuk kegiatan perdagangan di Melaka. Tom Pyrus dan Di Barros menyatakan bahawa pusat pertempatan orang laut terletak di Bentan, Temasek dan Lingga. Mereka duduk di pulau-pulau, boleh faham? Jadi mereka boleh mengawal keselamatan perairan Melaka. Okey. Yang seterusnya, faktor terakhir yang membawa kepada kemajuan Melaka ialah ikatan konsep daulat. Okey. Ikatan konsep daulat, di mana dalam konsep daulat ini, menurut sejarah Melayu, dia bagi satu perumpamaan konsep daulat, iaitu okey, rakyat itu umpama akar. Okey, rakyat itu umpama apa? Akar. Raja itu umpama pohonnya. Jikalau tiada akar, nescaya pohon tiada akan dapat berdiri. Betul? Kalau akar itu lemah, kalau akar itu rosak atau mati, pohon tu pun akan mati. Betul? Kamu nak bunuh pokok, cabut akar dia. Betul? Habis. Kadang-kadang kamu nak potong ranting, potong dahan tu, pokok tu tak mati lagi. Betul? Dia akan datang balik. Tapi bila kamu potong akar dia, habis cerita. Faham? Jadi di sini apa yang nak disampaikan ialah rakyat merupakan tunjang kepada sesebuah pemerintahan. Okey. Okey. Jadi apa yang berlaku dalam ikatan konsep daulat, okey, Parmeswara membangunkan Melaka banyak dibantu oleh rakyat Melaka. Okey,
Penduduk Melaka ketika itu terdiri daripada 3 orang, iaitu orang Melayu, orang laut dan orang asli. Okey. Rakyat Melaka memainkan peranan penting dalam usaha membangunkan Melaka. Contoh, orang asli membekalkan hasil hutan untuk kegiatan perdagangan. Orang laut pula membekalkan hasil laut dan menjaga keselamatan Selat Melaka. Manakala ketua-ketua masyarakat yang terdiri daripada orang Melayu dilantik memegang jawatan pembesar seperti hulu balang dan biduanda dalam pentadbiran Melaka. Semangat sedia berkorban, menghargai pemimpin serta taat setia kepada raja yang ditunjukkan oleh rakyat Melaka membantu Parameswara membangunkan Melaka. Okey. Kesimpulan dia, setelah mempelajari bab ini, kamu tentu dapat mencontohi sifat-sifat kepimpinan Parameswara. Parameswara merupakan seorang pemerintah yang bijak mengatur strategi. Sifat kepimpinan dan wawasan Parameswara sewajarnya dicontohi dan diamalkan. Keyakinan dan kegigihan. Tengok berapa kali lari, berapa kali kena serang, ada tak dia putus asa? Tak. Kemudian berjaya mengasaskan sebuah kerajaan yang paling kuat di rantau Asia Tenggara. Membolehkan Parameswara mencapai cita-citanya untuk membentuk sebuah kerajaan yang disegani dan maju. Parameswara telah meletakkan asas yang kukuh kepada penggantinya untuk mewujudkan kegemilangan Melaka seperti yang akan kamu pelajari dalam bab berikutnya. Okey. Okey, kita telah tamat. Ada sebarang soalan berkaitan dengan bab 3, 4?